Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Faizal Husni bin Ahmad atau dikenali sebagai Cikgu Faizal Husni bin Ahmad, berasal daripada Batu Lima, Simpang, Taiping, Perak. Pada hari ini telah menerima kunci dari pihak ZMA. Memang telah merealisasikan impian kami untuk buat rumah di kampung, dapat duduk landed house. Setelah kami bekerja di Kajang dulu, kami tinggal di apartmen. Dan Alhamdulillah balik kampung ni dapat direalisasikan impian kami untuk menghabiskan masa perkhidmatan kami sebagai seorang guru. Kami scroll tengok rumah-rumah yang ZMA buat. Dan kelebihan ZMA pada waktu kami nak buat rumah ialah kerana ZMA boleh buat menggunakan loan LPPSA. Kerana kebanyakan kontraktor dia nak buat rumah ni secara cash. ZMA bantu kami, Alhamdulillah. Jadi daripada proses dokumentasi kami belajarlah bahawa step by step nak buat rumah ni. Okey, 3D dengan dia sama. Bila kami tengok rumah ni dah siap, rasa terpegun. Wife saya pun sama. Kami dapat rumah yang kami impikan lah, iaitu balcony atas, balcony belakang, balcony belakang ni menghadap hutan. Dia menghadap hutan tu memang ada suasana. Saya akan rekomen kawan-kawan yang buat. Dan memang kawan-kawan pun ada datang mengintai rumah kami. Walaupun kami tak ajak datang lagi, tapi dia orang dah mengintai. Tapi kalau mereka berhasrat nak buat rumah, saya bagi alamat ZMA. Tunjuk Langit ni kami dah lama, sebab kami pernah belajar di Terengganu. Tunjuk Langit di Terengganu tu memang dah ada daripada dulu. Jadi pengaruh tu lah yang kami bawa ke Taiping ni lah sebenarnya. Teringin tu dah lama, sebab pernah tengok rumah di Terengganu tahun 90-an lagi mereka dah pasang. Rumah tradisional Terengganu biasa ada Tunjuk Langit 9 bintang. Bina bersama ZMA, banglo kami ada karakter, ada identiti.